Selamat datang ke Kenaboy Adventure Camp. Kat sini kali kedua aku datang. Sebelum ni aku datang 3 tahun lepas kot. 3 tahun lepas aku datang sini. Dulu tapak yang kita orang ambil tapak depan ni. Belah sini. Pun okey juga sini. Kalau korang nak datang sini, korang boleh call nombor ni lah. Sekejap aku tunjuk dia punya nombor telefon. Ni nombor dia, 0133101581. Kerja aku jalan-jalan tengok kawasan ni. Tak pergi mandi je. Badan panas sikit, baru kita rendam. Ni owner tapak camping. Tandas kat sana? Tandas sana lelaki perempuan tu satu. Itu? Tandas kedua lelaki perempuan. Itu boleh pakai juga pun sama dengan shower. Manua saja menyakak-akak tadi. Tandas sana ada hantu kata dia. Jadi gelap lah sikit tu je. Ni tandas asal dulu kan. Sana memang terang lah tandas dia. Sini siang adalah nampak terang dia, tapi malam ada gelap sikit. Lain tak ada apa sangat. Ini pun ubat semut kita baru tabur tadi. Ubat semut? Kalau nampak titik-titik tu, serabut tu, kita risaukan. Kita risau je lah sebetulnya. Ya. Surau atas. Surau atas. Lepas tu yang belah surau tu itu apa? sekaligus. Yang ni store kita. Oh, store. Yang sana surau Cuma yang bekas tanah ni. Atas sana surau. Atas tu surau yang frame biru tu. Dan kiblat memang ikut bentuk surau tu. Kita bina surau tu ikut arah kiblat je dah terus. Tapak nombor 8 ni kalau ikutkan antara tapak terbesar kita. Nak bayangkan dia, tu storm tu, bayangkan 2 biji atas tapak. Dan ada ruang untuk berkemah lagi dekat sebelah belakang. Dia macam tu. Tapi tapak paling besar kita lot 9 lah, itu dekat zon B. Ini sekarang kita dekat zon A. B, lot 9 saya kata paling besar tadi. Lot 9 kalau masuk 8, 9 biji, village 1310. Itu pada kita dah besar dah lah tu. Saiz L, unta L. Yang itu boleh masuk 9 biji. Tengah-tengah lot 9 tu masih boleh buat dia orang makan. Tu besar dia. Itu harga ni? Yang tu harga 350, 450 macam tu. Kalau lebih kurang. Family besar okey tu. Family besar okey tu. Family besar, yes, okey sangat. Kita pernah ada customer daripada kampus, daripada Johor. Itu hari dia bawa lebih kurang, dia orang 6 beradik, bawa orang tua dia sepasang. Jadi dia orang letakkan kemah masing-masing semua. Macam tu lah setup dia. Memang sangat luas, lot 9. Tapak 8 ni kira besar lah ni. Lot 8 ni antara yang terbesar. Ini paling besar lah dekat zon A ni. Itu besar-besar kan? Yang ni kecil sikit bang. Yang lot 7, lot 6 dia sama saiz. Kelebihan dia betul-betul depan sungai lah. Ya, betul. Dia betul-betul menghadap ke sungai. Dan kalau ikut tengok balik lah, tapak kita daripada lot 1 ujung sekali tu sampai ke lot 13 tu semua memang tepi sungai. Memang tepi sungai. Cuma beza dia sini feel dia sangat dekat dengan sungai. Atas tu kita tengok cerun sungai. Tengok lagi. Jom. Mana kan? Betul. Yang ini kolam ni tadi kita kambus sebabkan kolam ni? kita asalnya kolam lebih kurang sebesar ni. Cumanya kita timbun balik, buat balik kawasan untuk memudahkan parking. Nanti parking mana? Ya? Kita parking sini. Dia orang boleh parking sini. Macam titik S6, titik S5 ni dia orang boleh terus parking je dekat sini. Yang tapak 9 tu? Lot 9 dia ada jalan masuk dia sebelah atas. Dia boleh parking terus atas tapak. Maknanya kata kalau RTT, rooftop tent for example, boleh je parking terus, set up terus. Fasiliti sama. Dia ada sinki dia sendiri, dia ada open shower. Jadi dia tak terlalu berebut dengan ke sebelah sana. Toilet dekat sana, shower room dekat sana. Toilet sama macam sebelah sana, kita ada tanah cangkung, ada tanah duduk. Yang tak sempat nak buat, tanah terlentang, tanah terlungkup. Yang tu ke. Ni sempadan lot 9. Orang bayangkan ni pokok ni sempadan lot 9 sampai ke depan ni tadi. Ni pokok pisang ni. So sepanjang-panjang ni lot 9 ni. So dia parking dekat? Dia orang boleh parking dekat atas tu, dia orang boleh parking dekat sebelah, dia orang boleh parking dekat depan tapak dia orang ni pun.
tak jadi masalah. Cumanya kita nak mudahkan lagi, sebab tu kita akan clearkan kawasan semak depan ni untuk buat satu lagi laluan masuk. So dia akan pergi ke TTS dan juga lot 9. Dia boleh parking dan angkut barang lebih senang lah. Macam tu. Tu tujuan kita kambus kolam tu dulu, and kita akan buat kolam lain lah. Ni toilet, shower. Yes. Lampu insya-Allah. Dekat setiap tapak ada lampu masing-masing. Solar. Kita tak ada current dekat sini. Lepas tu kita pelan-pelan tengah mengubah camp ke green camp. Green energy camp. Maksudnya kita tengah explore balik penggunaan air untuk hasilkan tenaga untuk kita. Lampu semua solar. Lain untuk sementara ni lah, sebabkan kita dah buang generator apa benda semua. Kita ada power box untuk disewa. Tak. Genset dah tak ada. Dulu pakai genset kan? Dulu pakai genset. Sekarang genset dah tak nak. Jadi suasana lebih sunyi. Betul-betul kampus dengan Saya tu pukul 7 dah start genset lah. yes, pukul 7 sampai pukul 6.30 pagi. Bila malam kita tidur, duk dengar bunyi tak syok, walaupun dia terletak ujung camp sana. So hopefully insya-Allah kalau dapat jadi first green energy camp dekat sekitar kawasan Kenaboy ni, dalam Negeri Sembilan ke mana tahu. Lagi nature lah. Yes, kita nak nikmati nature at its best lah. Senang cerita. Sungai masih dekat, macam tu je. Ini lot 9. Sorry, ni lot 10 dah. Tadi 9 sampai pokok besar ni. Ni lot 10. Seluar-luar ni juga. So, training kat sini memang tak. Memang kita tak naikkan fly. Kita bagi kebebasan pada kampus sendiri, sama ada dia nak set RTT ke, dia nak set caravan. Tapi caravan kena ingat, camper van kena ingat, kita tak ada electric supply. Yang kita ada cuma untuk ganti sementara ni lah, cuma power box. Power box lepas lah untuk charge phone, masak nasi. Macam power bank, tapi kita pakai besar, bab terus. Macam tu. Tadi panjang lebar Brother Art tu cerita pasal apa dia punya vision dekat tapak Kenaboy dia. So kita tahu lah dia akan buat Kenaboy ni se-nature yang boleh lah. So dulu dia pakai genset, sekarang dia dah tak pakai genset lah. Lebih pada penggunaan solar ataupun nak gunakan sungai ni sebagai sumber tenaga diorang. Aku macam biasa lah, aku malam mandi ni, sejuk, tengok panas sikit. Kita lepak dekat batu ni.